Tan Sri yang Ketua, soalan yang kedua. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat dari Kepung, kerajaan sememangnya memandang serius dalam menjamin sumber hutan negara yang berkekalan serta memastikan khazanah hutan terpelihara demi kepentingan generasi masa kini dan juga yang akan datang. Hasil daripada usaha-usaha yang telah diambil, Malaysia berjaya mencapai keluasan kawasan berhutan sejumlah 19,49 juta hektar atau kira-kira 59,5% kepada keluasan tanahnya. Jumlah ini meliputi 5,85 juta hektar di semenanjung Malaysia, 4,4 juta hektar di negeri Sabah, dan 9,24 juta hektar di negeri Sarawak. Daripada jumlah kawasan berhutan tersebut, seluas 14,31 juta hektar atau 73,4% adalah merupakan hutan simpan kekal, manakala bakihnya seluas 5,18 juta hektar atau kira-kira 26,6% adalah tanah kerajaan dan tanah bermilik. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kawasan-kawasan berhutan yang telah digazetkan sebagai hutan simpanan kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 diuruskan secara sistematik dan terkawal, selaras dengan amalan pengurusan hutan secara berkekalan atau dengan izinnya Sustainable Forest Management. Dalam pada itu, aktiviti pengusaha-hasilan kayu balak di kawasan hutan simpan kekal hanya dijalankan di dalam kawasan hutan yang dikelaskan sebagai hutan pengeluaran. Manakala dalam kawasan hutan yang dikelaskan sebagai hutan pelindungan, tidak ada sama sekali pengusaha hasilan kayu balak dibenarkan. Bagi mengilahkan berlakunya pengusahaan hasilan secara berlebihan atau overexploitation, Satuan Tebangan Tahunan atau CTT ditetapkan di setiap negeri. CTT ini melibatkan penetapan had keluasan kawasan yang dibenarkan untuk aktiviti pengusaha hasilan kayu balak setiap tahun. Walau bagaimanapun, pembalakan juga berlaku di kawasan tanah kerajaan dan tanah bermilik untuk tujuan pembangunan. Di peringkat pelaksanaan, yaitu di lapangan, peraturan dan prosedur yang berkaitan telah diwujudkan bagi memastikan hanya bilangan pokok-pokok tertentu sahaja dibenarkan ditabang, manakala pokok-pokok selebihnya ditinggalkan sebagai stok untuk giliran tebangan yang akan datang. Dalam pada itu, usaha-usaha pemulihan semula dilaksanakan kawasan-kawasan yang telah diusaha hasil menerusi aktiviti tanaman megahnya. Saya percaya ahli yang berhormat, kawasan-kawasan hutan di negara ini, terutamanya hutan simpan kekal, akan terus terpelihara dan dapat memberikan sumbangan dan faedah untuk terus dinikmati oleh generasi akan datang. Tan Sri yang Ketua, soalan tambahan. Saya tanya soalan ini banyak kali dah. Berulang kali. Dan tiap-tiap kali dia kata, dia pihak kerajaan mengatakan bahawa itu keluasan hutan simpan kekal tu masih 19 juta hektar dan sebagainya. Memang saya berharaplah ini benar. Tapi kalau kita naik terbang sama ada kepada Sabah, Sarawak,
ataupun semenanjung, termasuklah di hutan simpan di Blom tu, Greek dan Perak tu, kita nampak itu yang disebutkan kekal tu ada botak juga. Ada botak jugalah, membotakkan hutan tu tak boleh disebutkan sebagai kekal. Kita ini pengkhianat ni. Dan adakah itu kawalan yang berkesan bagi setiap negeri, sebelum tanah hutan ini itu diberi kepada kontraktor dan sebagainya. Diberi Tan Sri, di Sabah pun saya nampak banyak kawasan tu botak. Tak tahu macam mana yang digazetkan pun dia botak juga. Termasuk adakah yang bermak tahu di dekat di Kepong ni. Berat tu sekarang tu jadi menteri pun itu pengetahuan tu tak cukup. Memang tak cukup. Ada itu Forest Research Institute Malaysia. Nah, ada Bukit Tagong di situ. Bukit Tagong tu sampai 20 hektar. Dan Frim tu 1,200 hektar. Itulah beras. Tasik beras sekarang itu cemar sekali. Tercemar sekali. Datuk Amateur, ya, bolehkah yang bermak sebutkan daripada itu hutan kekal ini, berapa peratusan sudah dihakis dan apakah keluasan untuk ladang? Karena yang saya nampak tu angka-angka yang diberi itu termasuk ladang juga. Adakah ladang tu kekal itu sampai 1 atau 2 juta hektar sekarang? Dan banyak lagi lah yang hendak saya sebutkan kerana itu dasar kerajaan penguatkuasaan itu kurang. Saya berharap ini dapat dipertingkatkan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sebenarnya soalan pasal kayu balak ini memang cukup interesting. Dan saya percaya juga hal yang berhormat daripada Kepung ini nampaknya sudah terbang seluruh negara kita untuk melihat sama ada kayu balak lagi atau tidak. Oleh kerana dapat mengetahui di mana kawasan yang butak. Tapi hal yang berhormat, saya ingin mengatakan di sini bahwa figure yang saya sentuhkan sebentar tadi itu 19,49 juta hektar hutan kekal ini. Itulah yang ada di dalam perkiraan kami. Now, soalan kedua itu ialah berkaitan data berapakah keluasan sebenarnya yang telah diusaha. Ini memerlukan bagi saya untuk membuka buku, oleh kerana ini salah satu soalan yang khusus. Jadi saya tidak keberatan untuk memberi jawapan secara bertulis.